ikhwanina muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala namanya kerana kita dapat menaikkan solat isya berjemaah yang fadilahnya. Seperti kita mulai separuh malam, kemudian kita bertarawih. Maqam Ramadan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa kita kerana kita sembahyang tarawih. Dan insya-Allah kita berada dalam majlis tazkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu memberi peringatan, kerana peringatan itu berguna kepada orang yang beriman. Dan tuan semua ini beriman dan mengambil peringatan positif banyaklah pada apa yang saya sampaikan. Contoh sekalian, apa yang saya nak sebut sekarang sini dah banyak kali dah walaupun kan kebanyakannya veteran-veteran ni. Jadi kalau veteran ni terbanyakkan segi amalan. Amalan apa yang patutnya kita kekalkan, kita tambahkan, kita tingkatkan kualiti ya. Dalam umur kita 50-an, 60-an, 70-an pada kan. Jadi kita tengok amalan kita seperti mana Nabi berdoa, dan doa itu selalu kita baca, Allahumma ja'alna khaira a'malina khawatimah, ya Allah, jadikanlah amalan-amalan kami yang terbaik itu yang last, yang terakhir. Di umur kita yang akhir ni kita minta bagaimana Nabi minta, amalan kita yang terbaik, mayang kita terbaik, puasa kita terbaik, sedekah kita ke haji, umrah dan sebagainya. Dan jadikan umur kita yang terbaik itu adalah umur yang terakhir. Umur terakhir ni umur yang paling baik, lebih baik daripada umur masa muda. Dan kita jadikan hari yang paling baik hari masa kita berjumpa dengan Allah. Masa kita berjumpa dengan Allah ni, itulah hari yang paling baik, hari yang paling bahagia, hari yang paling seronok. Sebab ada orang yang tak seronok, dia takut kepada Allah di akhirat besok ni. Sebab tu ada ulama kata, siapa yang takut kepada Allah di dunia ni, akhirat dia tak akan takut. Dia akan seronok berjumpa dengan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat, sejahtera, seronok, gembira. Bukan dia berpuasa, lapar, dahaga, letih, mengantuk, penat. Kalau kita tak dapat apa-apa kan, esok masa berhimpun di padang mahsyar kita akan tarik. Orang puasa ni tak akan lapar, tak akan dahaga, tak akan letih, tak akan parah. Itu mana kita hadapi dunia. Tapi kalau orang yang kenyang dunia ni, puasa pun tak mau, kerana dunia esok dia akan jadi orang yang paling lapar, paling dahaga. Ya, alhamdulillah tuan mau tahap itulah. InsyaAllah kita akan masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Amin ya Allah. Sebab tu ada doa yang dikumpulkan oleh Imam Ghazali. Saya dengar Tuan Syekh Fahmi Zanzab ada beberapa doa. Yang doa tu meliputi semua yang kita minta, semua yang kita hajat. Hanya doa yang lengkap. Selain berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waktu yang tinggal, itu penghulu segala doa. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan,
Begitu juga di akhirat kebaikan. Dan jauhlah kami daripada api neraka. Sebabkan dunia semua tuan tahu kan, kebaikan di akhirat kita dapat keampunan pada Allah, rahmat pada Allah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat masuk syurga, dapat menikmati makanan dan minuman syurga, dapat hidup dengan orang yang terbaik. Di syurga itu tak ada lagi lapang, dahaga, walaupun makan tu bertambah sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Tak ada nak berak, tak ada nak kencing, tak ada nak kalau perlu jadi kasturi. Di mana? Akhirat itu. Jadi doa tu jangan tinggal. Baca awal pun tak apa, baca ujung. Biasanya orang baca ujung-ujung. Sepatutnya dia kita baca awal, sebab dia meliputi semua orang. Cuma kita baca lepas tu, kita baca minta kesihatan, minta kemudahan. Benda tu yang terkandunglah dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian doa kita minta segala kebaikan. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah berikan kepada aku kebaikan keseluruhannya, semuanya, dan minta supaya Allah Ta'ala lindungkan kita daripada kejahatan seluruhnya, sama ada yang segera ataupun yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka min khairi apa? Kenapa ya? Bila nak Allah tak ingat apa? Tak minta segala kebaikan yang ada. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajli wa ajli wa ma lam na'lam. Apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu. Kebaikan, keseluruhan kebaikan itu kita minta. Kita minta secara umum tu. Itu ya, kita minta jauh daripada kejahatan secara umum. Yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu, yang lambat ataupun yang cepat. Kita minta hidup. Kemudian kita minta syurga. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Kita minta syurga dan wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Minta syurga dan apa saja yang mendekatkan kita kepada syurga itu, sama ada amal, perkataan kita, niat kita, i'tiqad kita. Kalau tidak, kita minta jauh daripada neraka. Dan apa saja yang bawa pada neraka, sama ada perkataan, niat, perbuatan dan seterusnya. Dan doa untuk kita minta. Dan kita minta doa tu baru saya doakan 2-3 tahun ni. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'aluka nabiyyuka. Ya Allah, aku minta apa saja kebaikan yang Nabi minta. Kita minta apa saja kebaikan, ya Allah berilah kepada aku kebaikan apa saja yang kebaikan tu Nabi minta, Nabi doa. Dan kita minta jauh daripada kejahatan apa yang Nabi minta jauh. Sebenarnya ni banyak apa nama dalam doa. Buku doa kecil saya tu pun ada 8 kau kan. Jadi apa saja yang Nabi kita cari lah, doa-doa Nabi kan. Nabi minta jauh daripada apa. Itu juga kita minta secara umum, apa yang Nabi minta jauh, kita minta supaya Allah jauh daripada kita. Jadi maknanya kita di umur-umur yang macam ni, kita kena fikirkan amalan kita terbaik, kemudian kita perbanyakkan doa. Doa tu ibadah. Doa tu ibadah. Jadi kita tambahkan siapa yang boleh, tak boleh pun kena boleh lah. Maya sunat rawatib,
kan. Tak boleh banyak pun 12 rakaat, 10 rakaat. InsyaAllah. Jangan duduk tinggal lah, kita dah tua. Peluang Allah Ta'ala bagi buat. Kalau rawatib yang yang muakkadah tu boleh qadha. Yang muakkadah tu boleh qadha bila-bila masa. Iaitu sebelum subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, lepas isyak, dan ada ulama dalam mazhab kita kata lepas maghrib. Ya, 12 atau 10 tu yang muakkadah boleh qadha kalau tak ada nak buat. Tapi masjid lewat dah orang tomat dah, ada bayar qadha. Jadi lepas subuh tu kita boleh bayar sunat duha. Tak boleh buat setiap hari pun, buat selang sehari. Kalau boleh setiap hari buat. Kalau boleh buat yang afdalnya 4 rakaat. Tak boleh buat 4 pun buat 2. Buat apa? Ada apa? Ada yang buat untuk kaya dengan cucu, ajak cucu bayar kali. Cucu pun boleh peringat, ada tu bayar. Kan? Yang bagusnya mula cucu ni kita sambil kita ajak dia ajak kita balik. Kan? Bayar malam, bayar tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tak bolehlah kita tutur ni tidur malam lah. Malam habis lah, masa malam pun boleh. Kita jaga tu tengah malam pun boleh. Sebelum subuh tu pun boleh. Akhir subuh awal kan, kita lari kita pakai awal sahur. Kan? Buat dulu tajuk pada 2 rakaat, 4 rakaat, dia sampai 8 rakaat. Kan? Kalau boleh, amalan tu kita boleh teruskan. Kalau kita buat 2 tu setiap malam. Ya, coba. Yang tu pun boleh qadha, tapi kalau qadha malam lain, yang qadha malam. Jadi dia ada fadilatnya yang tertentu. Orang buat dia tahu. Jadi apa yang kita ada tutur hari kita kena semasa-masa tidur tak enak, tidur tak enak bayang lain. Setuju tak boleh ya. Bayang lain boleh. Tasbih kan bayang apa, bayang hajat, bayang taubat. Kan? Dia bayang ni banyak lah. Kan? Kalau kita pergi masjid, bayang sunat tahiyatul masjid dulu sebelum duduk. Kan? Kemudian amalan lain daripada sembahyang, contohnya kita sedekah tu kita tingkatkan. Dulu sedekah ada jemaahnya orang tinggi, jemaah kita kat masjid lah. Kalau tempat lain tak tahu lah kan. Itu pun kalau pergi masjid, jangan lupa nak bawa duit. Jadi pergi masjid jangan lupa bawa duit. Dan ni masjid kita, dia tu pengajar buat kutipan tiap-tiap pagi. Dan tiap-tiap waktu ada tabung tu. Dan ni tabung ya ada. Dan tabung hak lain pun ada. Tabung kafar. Tabung masjid subuh. Itu tujuannya tentang untuk menabung untuk hari akhirat. Dunia tak guna apa, dia punya apa? Kamu lupa lagi dia punya. Makan dah kita tabung, rumah dah kita tabung, ada kereta pun dah kita tabung juga. Kan? Anak-anak dah bagi 100 dua, 1000 dua. Kalau simpan juga Allah. Kan? Bagi ke anak ke, buat wakaf. Kita ada buat buka wakaf untuk pembinaan kapal. Contoh bagi sebelah seperti ni lah. Kan? 6 bulan 600. Kalau orang pembelian ada 100 orang, siap lah kapal tu. Bukan nak minta tuan-tuan, tapi nak bagi peluang tuan-tuan untuk kita wakaf untuk kita di akhirat nanti, yang akan tolong kita esok ni, sembahyang kita, zakat kita, sedekah kita, silaturahim kita, tolong kita, Quran kita baca, tolong kita.
Bukan kita simpan tu, kita belanja tu. Jadi kalau boleh buat perancangan sehari RM1 ke, sehari RM10 ke, kan? Ataupun buat perancangan mingguan ke, setiap minggu, ataupun setiap bulan ke, anak bagi pun bulan kan. Buat perancangan bulanan. Ada orang bagi, kata mak abang berapa, bulan dah bagi RM500 untuk asnaf. RM500 Tak RM1,000 lah. Tak RM1,000 lah. untuk asnaf. Dia masuk akaun masjid terus. Kat mu'alaf tu bagi RM1,000. Mu'alaf tu kan bagi RM1,000 lah. Ada seorang ni mu'alaf, RM1,000 untuk asnaf bulan. Itu peluang dia dapat ajaran pahala. Kita tak boleh bagi banyak tu pun bagi lah. Ada RM10, RM10. Ada RM5, ada RM100, RM100. Dapat bonus saya apa semua ni, makin kecil dapat apa. Jadi lebih sikit. Kan? Sebab wakaf ni kita nak faham, wakaf ni adalah pahala yang berterusan. Itu maksudnya wakaf. Wakaf tu maknanya benda tu tidak boleh lagi, dari wakaf tu tidak boleh dijual beli, dipindah milik, semua milik Allah Ta'ala. Manfaat dia untuk tujuan di mana orang tu wakaf. Tujuan apa? Biasanya tujuan untuk kebajikan lah, masjid, anak yatim, apa-apa, jalan kan? Dia untuk orang ramai lah. Jadi lagi mana manfaat anda berjalan, lagi itulah pahala jalan. Berbanding dengan kita bagi makan, Pak Nuri kan, masa tu dia dapat sekaligus ya, Nuri kan. Tambahan pula tentang buat wakaf, kafar, contoh kafar. Budak-budak belajar daripada kecil, dia baca Quran lah, daripada tak kerti apa, dia belajar sampai kerti, dia baca Quran. Lagi banyak. Bukan saja dapat pahala wakaf tu, tapi pahala di mana kita bagi kemudahan pada budak-budak tu untuk belajar. Bila ada bilik belajar ni ada lah kursi, meja apa semua ada. Kita boleh buka kelas untuk anak-anak kita belajar. Jadi kita kena di akhir-akhir umur kita ni kena cari peluang. Mana ada masjid mana buka, masjid Al-Wusta, nak buat masjid baru kan, bagi sebelum ni klik yang ni masjid mana apa nama dekat Sepang apa, duk iklan dalam radio tu, dia tahu tu bagi lah sebelum ni RM1 kah, ada banyak, kita bagi banyak ni kan. Jangan lupa lah masjid kita dulu. Jadi kita lah ni untuk ayat saja kita memerlukan lebih kurang RM40,000 lah. Ekon ni dekat RM2,000 lah. Ekon ni kita buka bukan saja malam, kita buka tiap-tiap waktu. Tengok ramai sekali orang pergi sembahyang tu, esok boleh ekon. Musim panas pula jadi belajar orang banyak lah. Dulu ni ada Datuk Rahman dulu, dan Datuk Rahman antara tuan lah. Kan? Nak bagi secara khusus pun boleh. Abang tak Rahman, dia bagi ni untuk bayar bil. Ada cerita biaya dah banyak. Biaya dah banyak, 200 sampai 200 lah. Itu peluang-peluang kita. Umur-umur jadi kita cari lah amalan zikir yang saya abang tu ni. Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, ataupun La hawla wa la quwwata illa billah. Kan, istighfar 100 kali, kalau boleh 1000 kali di dalam bulan Ramadan ni. Diminta kita perbanyakkan La ilaha illallah dan istighfar. Allah ni 100 kali, 1000 kali istighfar tu. Waktu hujan turun, waktu tu ada istighfar. Ada yang Quran dalam surah An-Nur, wa qultu astaghfiru rabbakum
Innahu kana ghaffaran yursil samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan lebat. Kalau kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, kita serah diri kepada Allah. Aku ni banyak salah, aku ni banyak dosa, ampunlah dosa aku, kan? Terimalah aku, jangan duk marah, kan? Jadi Allah pun turun hujan. Hujan ni punca rezeki, kan? Kampung lalu, lepas tu sini hujan, kampung tu tak hujan, lari hujan. Alhamdulillah. Kok bisa kan mati ya? Atau tumpuk main hujan balik. Alhamdulillah. Kan? Jadi istighfar, kita berbanyakkan selawat atas Nabi kalau boleh. Paling kurang pun 100 kali ya. Kan? Kurang kalau mau tu saja. Kalau naik kereta masa tu ingat tak bawa apa, nak bawa form tak boleh, nak tengok cuba tak boleh, kan? Gantung apa nama tu, tasbih tu, itu lah, tengah jam, selawat tengah jam, dia dapat 1000. Ya. Jadi kita jangan dah pernah pulang naik motor, sampai naik motor boleh tak? Diesel naik motor boleh. Sini nak sampai rumah 5 minit kan? Dia berhati-hati. Cuma kita nak ingatkan diri kita setiap hari, jangan lupa. Lalu kita lupa. Kita tak boleh buat cara berterusan sebab lupa. Jadi buatlah cara benar-benar supaya kita tak lupa. Bila kita ingat tu kita boleh cover balik. Jadi kita carilah amalan-amalan kita yang di ayat ni. Contohnya kita buat korban setiap tahun, tak boleh setiap tahun pun kita simpan duit tu, kan? Bulan 10 hari lah, 4 tahun juga boleh banget, kan? Tahun dapat 120 38 tahun ya, kan? Apa? Perancangan juga, kan? Kalau boleh buat, ada duit, ada perancangan lagi, kita nak buat. Nak pergi umrah 5 tahun sekali. Apa yang tak pernah pergi umrah pada bulan Ramadan, rancang pergi umrah dalam bulan Ramadan ni sama dengan pergi buat haji. Allah ada. Tapi dengan perhati pergi haji, sebab bila ada duit, dah wajib lah pergi menaikkan ibadah haji. Boleh guna duit tu untuk pergi umrah dengan cara dia ganti balik. Tak pun tak ada nak 5 tahun kali dia buat umrah 2 kan, tak boleh umrah lah. Apalah tak boleh buat 5 tahun 10 tahun sekali. Kalau agak-agak umur punya, kan? Dan kita pun sihat. Okay. Jadi daripada tu, macam saya kata tadi ni, kita membantu orang lain. Membantu orang, Allah akan bantu kita. Kita bantu orang di dunia, hadis, Allah akan bantu kita di akhirat. Kita kurangkan amalan-amalan yang merosakkan amalan kita. Suka duk ngata kat orang salah, orang ni salah, tak ada yang betul. tuduh orang ni, kan? Kurangkan, kan? Tak boleh tinggal apa namanya mudah. Jadi benar-benar itu dia boleh merosakkan amalan kita. Jadi kita cuba pentingkatkan diri kita dengan kita membuang daripada diri kita sifat-sifat yang tak baik. Niat tak ikhlas, nak orang puji, tegur, orang tegur pun tak boleh. Tegur kalau nak marah, kan? Nak buang sifat marah. Marah ni boleh kalau kita perang, nak marah, tak marah, kita perang. Marah pada benda yang betul. Kita nak mencegah kemungkaran, kalau tak marah, boleh. Tapi kita tak boleh ambil tindakan yang bukan-bukan. Tindakan tu dah ikut syarak. Kalau benda-benda biasa yang berkaitan dengan hak kita, kan,
isteri terhadap kita, kita dan isteri, kita pekat mengalah kepada Allah, bermaaf-maafan. Dan dia pernah sebut sini dulu, silaturahim tu tuan-tuan, pahala yang cukup besar, yang kadang-kadang orang abaikan, orang tak tahu. Silaturahim ini termasuk dalam bab akhlak. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia ni paling berat timbangan kata mizan itu. Jadi di antaranya ialah kita menghubungkan silaturahim. Kalau putus silaturahim, tak boleh suka lah. Kita jaga silaturahim. Maknanya kita perbanyakkan kawan, bermaaf-maafan. Lepas tu kalau kita buat jemaah raya ke apa ke Nuri, itu tiga tu lah, menghubungkan silaturahim. Lepas tu kalau kita sedekah kepada adik-beradik, dapat dua pahala. Pahala sedekah pun dapat, pahala menghubungkan silaturahim pun dapat. Pahala menghubungkan silaturahim itu lagi besar daripada pahala sedekah. So, kalau boleh kampung, balik lah, bawa kan? Betul kan? Musim-musim Ramadan ni, nama buah kurma ke apa ke, tak nak raya, beli baju raya ke, ajar baju raya ke, kan? Piah raya ke, piah contohnya piah masjid ni, tolong buat order. Jadi itu sebagai contoh lah, dan kita boleh cari lagi apakah tadi amalan yang tiap dia begitu dia boleh buat dengan dekat orang macam mana dia mampuan kita apa kan, kita buat apa nak kita ni insyaAllah. Ayat ni pun orang sana ayat sebutlah hadis ni, walaupun ayat kosong ataupun susu yang bercampur dengan ayam, nak bagi banyak, bagi orang ramai boleh makan, kita campur semuanya dengan ayam. Teguk yang kita bagi makan kepada orang yang puasa ni, untuk buka puasa tu, dia akan dapat minum daripada telaga Kausar, di mana siapa yang dapat minum satu teguk je, dia tidak akan dahaga sampai dah masuk surga. Bukan bermakna masuk surga tu dahaga, dia tak akan dahaga. Masuk surga tu minum bukan sebab dahaga. Tak nampak, tak dahaga surga. Itulah sedikit pada saya, kalau begitu lebih baik boleh tambahkan kita pakai InsyaAllah. Umur veteran ni kita pakai banyak antara satu sama lain, InsyaAllah. Itu saja. Saya pun mohon bermaaf, selamat berpuasa. Dan bila sampai 10 malam terakhir, selamat kita menyambut pada malam Ramadan, insyaAllah sama-sama kita di masjid. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.